Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera and welcome back to my channel Azlan MOD YAN. Sedikit sama Rica, banyak sama kita lepas. Kita kongsi rezeki itu barulah barakah. So apa kabar rakan-rakan mak daripada sama-sama ke Merauke, daripada seluruh kepulauan Indonesia, tak kira di mana saja anda berada, rakan-rakan daripada Semenanjung Malaysia, daripada utara sampai ke selatan, termasuklah Sabah, Sarawak, Brunei Darussalam, Singapura, semua mak mengharapkan kasih dirahmati Allah dan tak siap jangan bertangguh, jangan berlengah, jumpalah pakai perubatan kerana mencegah tu lebih baik daripada mengubati ya. Okey, kita bersaran straight the point dekat dapur. Hari ni mak dah masak sayur bening, bayam, ikan keli sambal. Tapi mak tak tunjuk. Mak nak fokuskan kepada dan juga ada tahu goreng. Tapi mak nak tunjuk, mak nak buat sambal belacan istimewa. Terangkat ke langit ya. Aduh, bagai-bagai hidup ni keras. Gaji hampir-hampir nak sampai. So kita makanlah sayur-sayur kampung ya. Kalau kau tak ada duit, kau pergi jalan kat kampung. Kau cari pucuk ubi, kau cari pakis, kau cari segala-gala macam ada yang boleh kau makan. Dan kau ingat sikit, janganlah kau nampak ubi kebun orang kau belasak kau masuk. Mampus kau kena pentung dengan batang ubi. Sibuk nak babi nak menyodok, engkau pun sibuk nak mengambil. Ada berlaku kes, orang mencuri ubi, orang mencuri pisang. Nenas tak nak pula dia curi. Mak pelik juga. Nenas bereka-reka tu tak pula kau curi. Tapi kau curi pisang orang, kau curi ubi orang, apa kejadah semua tu, ya Allah. Hai. Ini sebab tu orang kata jenayah membawa padah. Sekiranya anda ada sebarang maklumat berkenaan jenayah di kawasan anda, sila laporkan ke TV3. No, TV3 tau. Macam main. Nak. Ya Allah. Hai. Yang ada rancangan 99 TV3, ya bagaimana semalam orang kena angkat apa tu kelapa, orang jual kelapa tepi jalan, orang jual nangka habis kena diburannya, dihalaunya, diangkatnya barang tu, mengamuklah perempuan tu. Lesen tak ada. Mak pun tak tahu. Tak tahu cerita, kita nak campur urusan dia orang tak tahu. Mak baca lah, mak tengok je video tu. Tapi kaedahnya kau ambil lah sikap perikemanusiaan sikit kan. Tak masak orang bersin. Kau ambil lah pendekatan perikemanusiaan. Kau tak payahlah kau entah kau nak semua kau nak. Ya Allah. Tak tahulah. Hati ni dah semakin jadi apa dah dia orang ni. Tak ada sikap perikemanusiaan. Kena tengok kaedah dia lah. Orang tu menjaga je tepi jalan. Tak nak mengganggu apa pun. Tak adalah pun cacat telurnya pun. Tak adalah halang pandangan. Tapi kalau fikir-fikir balik, kita bincang sebenarnya ada kaedah yang terbaik. Bincang. Entahlah. Malam nak fikirlah. Jomlah. Kita tengok mak dah rebus benda tu. Mak nak ambil. Yep. Ni bawang-bawang ni semua, tomat-tomat ni, bawang putih, bawang merah, cili, bawang lada besar, lada basah lah, cili tu. Telur tu kau abaikan, saja je mak rebus. Kita akan buat sambal tapi kita rebus dulu supaya lada tu tak mentah. Baru lada ni mak dah rebus. Ni semua mak dah rebus, mak buang kulit ni. Kulit tomato ni mak tak nak. Buang kulit tomato ni, dia liat. Kalau kita tumbuk pun benda dah panas. Oh, panas. Mak nak menumbuk. Belacan mak dah bakar. Mak bakar atas ni je. Atas gas. Kita masukkan kita punya sambal belacan istimewa. Tumbuk bawang. Mana bawang putih mak ni. Sebiji bawang putih. Tumbuklah. Tumbuk sampai lumat. Tomat ni kena kita masukkan lada dulu. Tomat ni kena dulu. Masalah dia panas. Panas sangat. Oh, ya Allah. Tumbuk. Kita buat sambal special nak makan dengan nasi. Ada sayur bening. Mak tumbuk lambat sikit lah ni. Tangan sebelah belum sempurna. Kita rebus sebuah lada ni taklah mentah. Aduh. Tapi betul mak cakap kan, dari masa kita buat YouTube ni, nak cerita sikit lah. Kita masuk dekat channel orang. Mak tak nak sebut nama lah. Ada berapa, dia punya subscriber tu pun belum lah. Kita mendoakan agar subscriber dia meningkat. Dalam 500 lebih, 700. Tapi kita masuk ke dia dah makan tahun. Haram dia tak jengah tempat kita. Kita ni berusaha. Tapi mak tak mengharapkan balasan Mak tak mengharapkan balasan. Kalau dia nak masuk, masuk. Sebab mak buat ikhlas. Mak masuk tempat orang pun ikhlas. Mak pun tak tahu. Lantak dia lah, dia nak masuk. Apa masalah dia kita tak tahu kan. Ini kita tunggu sampai selesai.
Ni dah lumak ni, mak masukkan mak punya ni dulu. Gula merah sikit. Tak payah banyak gula merah ni. Adukkan butter. Kita masukkan kita punya tomat. Tomat pun masuk. Kita buat sikit je Tapi apa yang mak cakap tu betul Kita masukkan kita punya nenas. Nenas ni masukkan. Nenas ni mana-mana masam. Mak dah teliu dah. Tak tahu kenapa. Kita masukkan kita punya bulacan. Bau dia. Kita masuk kat channel dia bertahun-tahun. Dah lama. Dia tak pernah menyinggah. Kita pun balas. Kita pun komen yang baik-baik lah. Komen baik-baik. Dia pun tak menyinggah kat tempat kita apa masalahnya. Dia nak jadi dia kaya seorang ke? Dia nak subscriber dia seorang dia banyak-banyak? Tak elok macam tu. Tak elok. Kita ni teamwork. Kerjasama. Buat macam Wonderpad. Buat macam Wonderpad. Kerjasama. Kau jangan nak pentingkan diri kau sendiri kalau kau buat konten tu. Kau cairlah cakap mak. Kita buatlah konten berlandaskan sunnah. Kau tak payah nak belagak, kau nak seorang. Tak payah. Bila orang dah masuk kat channel kau tu, esok-esok lusa-lusa kau balas. Kau masuk. Ya, kau cairlah cakap mak. Kita tengok sambal mak ni. Nak nenas lebih pun boleh. Mak rasa mak tahu lagi sedikit nenas. Sebab nenas ni ya Allah. Nak tumbuk sampai dia lumat. Nanti kita masukkan sikit. Dah masukkan tadi belum kan? Kita masukkan kita punya sesuatu rasa ni. Nak balancekan dia. Nak imbangkan dia. Masuk. Nanti mak ajar Wow, mantap kau. Dah. Okay, ni dah boleh lah. Dah lengur dah tangan. Okay, mak kena diri. Sebab tangan ni. Boleh lah. Ni boleh buat 2-3 hari. Simpan lah dalam freezer. Biasa-biasa tak payah buat sambal lagi. Benda ni boleh makan berhari-hari. Simpan dalam freezer. Lepas tu tolakkan sisakan tepi. Aduh. Kan tadi dah gula merah kan. Kita perahkan. Mana lemon tadi mak? Lemon mak. Perahkan lemon. Nampak? Lepas tu nak balancekan lagi taruhkan sikit air asam jawa. Lepas tu gaul. Belum lagi dah terliur. Tambah sikit lagi. Cuba kita colit. Ya Allah, hai. Memang sedap. Inilah ikan kelinya mak dah buat sambal lah mak. Ini ada tahu. Ini ada ikan bacem. Bayam ada kat sana. Inilah hasil kejadiannya Puan-puan, you dah boleh buat dah 3 macam mak. Ada nenas. Ini kalau makan dengan nasi saja dengan tahu pun dah cukup dah ni. Ya, percayalah cakap mak. Tak perlu nak lama-lama. Tapi kau ingat kalau kau dah orang dah bantu kau, dah support kau, dah tengok channel kau, dah masuk kat channel kau, dah komen baik-baik, janganlah kau bawa tak tahu pula. Janganlah kau bawa tak endah pula. Janganlah bawa tak sempat pula. Janganlah kau bawa tak perasan pula. Kesian dia orang tu. Dia orang ikhlas, jujur nak membantu kau orang. Jadi kau bantulah dia orang. Macam mak ni masuk tempat kau orang. Lepas tu kau balaslah balik.
Tapi sekarang ni semuanya balas. Tapi ada 2-3 orang yang mak tengok sampai sekarang. Sampai ke sudah taknya. Tak tahulah apa masalah dia. Dah makcik tua ke, anak dia buatkan ke, rasa-rasa anak dia buatkan tu. Kalau tengok gaya dia pun tahu anak dia buatkan, anak dia akan bantu. Jadi mak kita, kalau mak kita tahun-tahun yang dulu tu sekolah kampung ke mana, bukan nak hina lah. Dia orang kurang macam my mum tak kerti pakai handphone. Beli pun handphone sampai ke sudah tak dipakainya. Dia belikan nombor, didaftarkan juga, mau tidak juga dia pakainya. Apa nak buat macam mana? Kan orang tua. Ha. Tapi kalau suruh buat baca surat khabar Jawi, dia laju. Dulu sekolah kan banyak Jawi. Habis nak buat macam mana? Adalah, tak ada lama. Ini dia konten mak, sambal belacan terangkat dunia. Jumpa anda di puncak kejayaan, kurangkan kontroversi, tingkatkan prestasi hati peribadi. Yang paling penting berdiri di atas kaki sendiri, doa selalu, insyaAllah bahagia akan menjadi. Ini memang sedap tau. Ini bukan kaleng-kaleng punya. Okay, bye. Assalamualaikum. Bye.